gila-gila punya menari. Lepas tu you rapping laju gila this week kan. English and Malay version. Tapi tak dengar pun you semput. Macam mana you buat, B? Macam tu lah. I tak makan nasi kandak for the whole week. Saya tak makan nasi kandar sepanjang minggu dan berlatih menyanyi sambil berlari. Itulah kenyataan lucu yang dikeluarkan Amara Sofia apabila peserta program Talk to My Manager musim kedua ini secara spontan menjawab soalan ibunya Ira Shazira, iaitu bagaimana beliau boleh menyanyi rap dengan laju sambil menari tanpa merasa penat dan semput. Menerusi video pendek yang dikongsikan di akaun TikTok Ira Shazira itu, rata-rata netizen berasa lucu dan terhibur dengan gelagat gadis berusia 13 tahun ini yang menjadikan alasan tidak makan hidangan nasi kandar sebagai sebab untuk beliau memberikan persembahan terbaik. B. Why? I ada soalan. Ya. Macam mana you buat? Ini soalan, tak kisahlah orang kata apa pun. Ini soalan mam. Apa you buat Mana pergi breathing you? You menari. Gila-gila punya menari. Lepas tu you rapping laju gila this week kan. English and Malay version. Tapi tak dengar pun you semput. Macam mana you buat, B? Macam tu lah. I tak makan nasi kandak for the whole week. Okay, lagi? Lepas tu I practice menyanyi sambil lari. Oh, kalau makan nasi kandar ada kena mengena dengan pernafasan. Ada. Lagi stamina tak lagi heavy. Ma, malam ni I nak tengok Michael Jackson tau. Okay, jom. Subscribe with notifications on.